stem cell ni dia boleh makan inflamasi yang rosak tu. Tapi of course bila kita cucuk tu, suntik tu, kita akan rasa sakit. Sebab apa? Bila radang tu, maksudnya permukaan tu dah macam bara api. Bara api yang sentiasa jadi panas. Ya? Jadi siapa-siapa yang biasa sakit sendi, lutut terutamanya, ia akan rasa tak selesa. Ya? Tak selesa, berbunyi-bunyi dan sebagainya. Macam-macam bunyi dalam tu. Ya? Sebab apa? Surface dia dah rosak. Ya? Jadi bioprotein ni alhamdulillah dia boleh mengawal kesakitan tersebut dengan mengawal keradangan. Tapi dalam proses nak kawal radang tu, dia akan ada rasa sedikit sakit selepas cucuk, lebih kurang 4 jam selepas cucuk biasanya. Selepas 1 atau 2 minggu, kita akan rasa kesan progresnya, kita akan dapat sedikit improvement bergantung kepada keadaan badan.